Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Daniel Hakim Safaran, Penuh Matrik C24A2496. Okey. Produk yang saya nak redesign adalah stand handphone boleh laras dan tempat simpanan wayar. Apa itu redesign? Redesign adalah sesuatu yang menggambarkan apa yang telah diubah dari segi bentuknya, struktur penampilan dan cara ia berfungsi. Kenapa redesign? Ia dapat menyelesaikan masalah pengguna, produk sedia ada tidak menepati cita rasa pengguna dan menambahkan fungsi supaya produk lebih berdaya saing. Jenis produk yang diredesign. Untuk fungsi, menambah baik fungsi mengikut keperluan pengguna seperti ruang penyimpanan wayar, ergonomik, menjadikan produk lebih mesra pengguna seperti ketinggian yang boleh dilaraskan mengikut pengguna. Yang ketiga adalah estetik, menambah baik bentuk menjadi lebih moden dan ringkas. Kategori produk. Produk yang menerapkan multifungsi sesuai dengan keperluan pengguna, boleh digunakan di rumah, tempat kerja atau di tempat belajar seperti sekolah dan universiti, serta pemegang kepada handphone agar peletakan handphone lebih teratur. Untuk aktiviti pula adalah yang pertama adalah penyertaan masalah, yang kedua adalah pemerhatian, yang ketiga adalah kajian literatur dan keempat adalah data dan statistik. Ini adalah produk dari bentuk semula yang sedia ada, produk yang belum diredesign di pasaran. Ini adalah produk yang sudah di-redesign di pasaran. Ini adalah senarai produk yang ada di dunia dan tempatan, seperti Quantum Design dan CYK Studio untuk tempatan dan Kanto H1 dan Yamazaki untuk jenama luar negara. Kita beralih ke proposal task. Penyataan masalah. Fungsi terhad hanya untuk letak headphone. Tiada penggunaan pengkhususan kabel dalam produk sedia ada. Pengguna suka reka bentuk moden dan ringkas, majoriti daripada golongan muda. Untuk pemerhatian, menurut pemerhatian saya, kebanyakan orang yang menggunakan stand headphone adalah pelajar universiti. Kedua, mereka lebih memilih stand headphone yang mempunyai ruang penyimpanan. Dan yang ketiga, mereka juga lebih memilih desain yang tidak terlalu klasik untuk stand headphone mereka. Untuk data dan statistik yang telah dibuat daripada 20 orang melalui soalan selidik adalah, yang pertama adalah 90% responden berumur 21 hingga 25 dan 5% bagi yang berumur 16 20 dan 26 35 tahun. Yang kedua adalah 3 kumpulan sasaran: pelajar sekolah menengah, pelajar universiti dan golongan industri. Yang ketiga adalah kebanyakan menghadapi masalah dengan stand headphone berdasarkan soalan selidik. 85% tidak selesa dengan wayar yang tidak terurus, 75% mahu tempat simpanan wayar, 8% mahu stand lebih stabil, 7% boleh laras dan 4% tambah lampu. Majoriti utamakan tempat simpanan untuk keselesaan. 90 respon pula memilih reka bentuk moden dan ringkas. Golongan umur 16 hingga 35 lebih menyukai gaya ini kerana jarak antara 16 ke 35 itu adalah bagi mereka yang muda, dan 90% juga setuju dengan fungsi tambahan kerana lebih praktikal dan selesa.